Normal je kan kalau kita sebagai suri rumah, mak-mak kadang-kadang ada rasa malas nak masak. Hari ni Sibi rasa malas sangat nak masak. Tapi kena masak sebab anak balik sekolah nak makan. So Sibi nak masak guna ni paste tumisan lemon berempah. Okay, so jom kita masak. Alright, so kita goreng ayam. Okay, so ayam kita dah goreng tadi. Letak je masuk ni. Saya masukkan paste ni. Masya Allah, korang paste ni memang sedap. Okay, Sibi dah masukkan dah. Kita tak nak banyak, dia just nak light je. Bau dia memang semerbak guys. Okay, cukup rasa, tak payah tambah apa-apa dah. Sangat mudah. Korang, temptingnya. Yang ni saya goreng tau ayam, lepas tu saya salutkan je. Okay, bakar pun boleh, buat tumisan pun boleh, masak sayur pun boleh. Lapar perut saya dah berkeroncong. Kalau ada yang mudah, kenapa kita pilih yang susah? Jams kan ada, mudahkan ibu-ibu nak masak makanan yang sedap. Bau melambangkan rasa. Jom nak makan, lapar. Oh lupa, sebelum nak makan tu, korang tengok dekat beg kuning sebab dia ada banyak lagi paste masakan. Pergi usah-usah dekat beg kuning CP tu. Manalah tahu kan, ada masa kita rajin, ada masa kita malas. Normal, okay?